Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang tua yang saya muliakan, pandangan saya ini agak konservatif. Saya melihat bahawa isu besar kita ialah kita kehilangan anak lebih awal daripada yang sepatutnya. Anak-anak kita tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan anak kita terus dipisahkan daripada ibu bapa. Kita hantar mereka ke pusat penjagaan. Kita ambil mereka pukul 6, pukul 7 petang. Hanya 2-3 jam berada di rumah, tidur, pagi besok kita hantar balik. Isu besar kita ialah anak-anak kehilangan kasih sayang ibu bapa. Sebenarnya isu ini lebih besar daripada apa yang kita bincang. Kerana masalah kita ialah masalah kos yang menyebabkan ibu terpaksa bekerja yang sepatut menjaga anak. Apabila situasi ini kita perlu teruskan. Kita perlu memikir secara besar isu buli, isu pelbagai insiden di sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya melihat punca besar ialah anak-anak hilang kasih sayang daripada keluarga. Lantaran itu, kalau kita nak bincang soal bagaimana untuk pendidikan awal anak-anak, kalau kita balik pada fitrah anak-anak ini, ia tanggungjawab ibu bapa. Bayangkan kalau kita hantar pada pihak lain, third party, pihak ketiga untuk besarkan anak kita, didik anak kita. Apa yang disuap, apa yang diberi makan, apa yang diajar. Tentulah berbeza dengan kasih sayang daripada ibu bapa sendiri. Ya, kalau kita rujuk pada hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, kullu mauludin yulad al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Ibu bapa lah menentukan masa depan anaknya dalam konteks agama, dalam konteks hidup dan sebagainya. Kalau kita lihat pada pandangan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali menggariskan 3 peringkat latihan untuk anak-anak. Kata Sayyidina Ali, la'ib waladaka sab'an. Bermain, berguraulah dengan anak kamu umur dia 1 hingga 7 tahun. Adib waladaka sab'an. Ajar padanya adab dalam usia 7 tahun berikutnya. Sahib waladaka sab'an. Jadikan dia sahabat kamu 7 tahun berikutnya. 7 tahun pertama ialah zaman ibu bapa mendidik, bergurau, bermain dengan dia. Bayangkan tuan-tuan semua, dalam usia 4 bulan kita hantar anak kita ke pusat asuhan, berpisah dengan mak ayah sampai umur 18 tahun. Sampai tamat universiti. Sebenarnya kita hilang anak lebih awal. Lantaran itu saya ingin melihat supaya kementerian datang kuasa juga melihat bagaimana mekanisme supaya nilai kasih sayang seorang ibu, seorang ayah kepada anak itu dapat diperkukuhkan. Selain daripada kita mengakui bahawa perlunya pengukuhan sistem penjagaan awal daripada baru lahir hingga 4 tahun di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, masuk sekolah bawah kementerian, pelbagai agensi yang telah dibangkitkan tadi, saya setuju bahawa perlunya satu penyelarasan dari sudut itu. Ya. Jadi ini poin saya yang kedua. Daripada poin yang pertama ialah bagaimana untuk wujudkan suatu entiti yang penyelarasan yang sekata daripada pelbagai pihak yang telah dibangkitkan tadi, daripada KPM, KPWKM, KPKT, ada JAKIM, ada Majlis Agama Islam, ya, dan sebagainya. Ada juga bawah PBT. Kita perlukan penyelarasan agar perlunya wujud satu entiti tunggal yang bertanggungjawab atas dasar ini. Dan saya menyokong tentang sebuah akta pernikahan awal kanak-kanak kebangsaan dapat diwujudkan. Masa tak panjang, saya nak terus kepada sikit Kubang Krian. Kalau tadi pandangan Kubang Krian supaya kasih sayang ibu bapa ni diberi kepada anak-anak, apakah boleh Kubang Krian bersetuju kalaulah kerajaan boleh pertimbang suri rumah itu dianggap sebagai satu pekerjaan profesional dan dipertimbang diberi allowance yang sesuai, barulah ibu ni boleh sepenuh masa tumpu memberi kasih sayang dan didikan pada anak-anak di rumah. Terima kasih Kubang Krian. Ya, saya setuju 100%. Masukkan sebahagian dari ucapan saya. Sebab ini kita bayangkan kos mengantar anak tu kadang-kadang ibu yang bekerja tu habis situ je. Ya. Jadi kalau kita boleh bagi ini sebagai satu sumbangan, apa buah negara yang perlu melihat pada aspek ini.
Itu saya nak tutup dengan beberapa cadangan saya lah. Satu, saya setuju tentang wujudnya tubuhkan Majlis Pembangunan Kanak-kanak awal negara kita dapat kita tunjukkan. Yang keduanya, kita perlu perkukuhkan latihan dan profesionalisme guru-guru ECCE ini dan diberi geran dan insentif kepada pusat ECCE community. Soal pensijilan profesional yang diiktiraf oleh MBQA sebagai contoh, dan kerajaan boleh perkenalkan geran latihan kepada geran pedagogi ataupun keselamatan kanak-kanak dan sebagainya. Namun apa yang jelas di kawasan luar bandar, kita perlu mencari mekanisme bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab golongan yang tidak mampu ni sebenarnya akhirnya dia terpaksa berdepan dengan masalah yang sangat serius dalam pendidikan awal anak-anak ini. Akhir sekali saya mencarakan supaya suatu birokrasi yang melambatkan proses pendaftaran, soal allowance yang setimpal kepada pengasuh dan penjaga dapat diberi perhatian oleh pihak kementerian, dan berposyo yang telah dicadangkan oleh Tan Kuasa tadi juga perlu diambil kira. Dengan ini saya menyokong laporan yang telah dibentangkan. Terima kasih.